kahwin ni nak nikah. Tanya mek dia kata mek kita nak nikah, gelenyang. Anak dia pergi awal, tak apa, standard budak-budak you. Ngadoh lah saya kata. Bodoh apa. Tunggu kamu bayar. Kalau pergi awal boleh. Kok tu hai marah boleh. Kok tu hai suruh nikah boleh. Belajar daripada planning mana demo. Kok tu panggil tak berapa nak cerita. Kerana budak-budak muda gosok kerana fikir dia orang tua tak berapa. Janganlah, fitrah diri dia. Lebih-lebih lagi suasana zaman sekarang yang mencapai imej pokok kita. Siapa ni? Budak-budak muda. Payah nak jaga. Payah. Ayah dia, jangan nikah. Mak dia, jangan nikah. Tanya, mek dulu nikah mau berapa? Umur sebelah tu. Ambil dah aku mek. Umur sebelah tak apa. Kahwin kena tunggu sampai umur 30. Kata baru kena nikah. Sedap mek umur sebelah lagi.